Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya. Apa Mika tu nak benar ni Gila tak seronok. Mika nak tahu ke? Apa dia? Apa yang diorang seronok sangat sembang tu? Itulah kita cakap. Weh, apa yang happy sangat ni? Gila tak happy. Kau tahu tak, minggu ni ada program tau. Program apa tu? Minggu ni kita ada program Cahaya Ramadan at Museum Darul Rizwan. Jap. Program Cahaya Ramadan? Program apa tu? Cahaya Ramadan ni program yang dianjurkan oleh Museum Darul Rizwan tau. Oh, program apa je ada? Program apa yang ada? Kita ada tazkirah Ramadan, kita ada berbuka puasa, kita ada jualan. Kita ada baskers tau daripada Nafas Band. Oh, ya ke? Bestnya. Bukan tu je, museum ni pun buka sampai malam. Kawasan sini buka juga ke? Buka? Tak gelap ke kawasan sini? Tak gelap sebab kat sini kita dah ada lampu yang cukup. Kita ada spotlight. Lepas tu kita ada yang specialnya panjut. Wah, bestnya. Mesti cantik kan bergambar kat sini? Ini ke tapak jualan tu? Ni lah tapak jualan tu. Ni kalau kau tengok ni, lebih 40 vendor peniaga tau yang akan masuk malam tu. Oh, ramai juga. Siapa yang uruskan peniaga-peniaga ni? Yang uruskan peniaga ni Museum Darul Rizwan dan juga Pekan Pop-Up. Oh, menarik juga tu. Peniaga-peniaga juga. Mana ahli nak parkirnya? Sebut pasal parking. Jom, teman bawa Mika. Kau tengok tu. Ni kan jalan besar kat depan entrance Museum Darul Rizwan ni. Daripada sana kau straight je sampai sana. Lepas tu kau nampak flyover tu. Flyover tu kau kona kiri. Nampak kompleks Islam tu. Dekat situ je kau parking. Ni kau tengok ni. Inilah ruang parking tu yang aku cakap tu. Dekat je dengan Museum Darul Rizwan. Tak sampai berapa puluh meter pun. Berhadapan dengan kompleks Islam. So, jangan lupa untuk datang ke program Cahaya Ramadan at Museum Darul Rizwan pada 6 hingga 8 bulan Mac ni. Okey, jumpa kalian di sana.